Baiklah, Nizam Zaidi baru-baru ini telah mengaku bersalah di atas 2 pertuduhan. Hai, Assalamualaikum semuanya. Annyeonghaseyo yorobun. Anda bersama dengan saya Cema dalam Boom Expose. Korang pernah tengok tak cerita Pada Suatu Cinta dahulu? Kalau korang pernah tengok, pastinya korang mengenali pelakon Nizam Zaidi. So, apa cerita dengan Nizam Zaidi pula kali ni yorobun semua? Baiklah, Nizam Zaidi baru-baru ini telah mengaku bersalah di atas 2 pertuduhan. 2 pertuduhan tersebut adalah memiliki dan juga penyalahgunaan dadah. Dan dia telah pun disabit hukuman RM4,000 ataupun penjara 10 bulan jika gagal membayar denda. Okeylah guys, tiba-tiba je dia jatuh hukum kan. Dah kenapa tak cerita sebab apa kan? Inilah sis nak cerita sebab apa dia kena jatuh hukuman. Kalau korang nak tahu, Nizam Zaidi dan juga 2 rakan dia ditangkap di dalam sebuah serbuan. Sewaktu tu mereka di homestay pada Oktober 2021 yang lalu. Sewaktu serbuan dijalankan, diorang dah periksa homestay tu apa semua. Didapati bahawa mereka memiliki syabu dan juga ganja yang bernilai RM270. So, bila dah dapat tahu, polis pun buatlah urine test dan guys, positif. Bukan positif COVID, tapi positif dadah. Jadi, selepas perbicaraan dibuat, Nizam didenda sebanyak RM4,000 atau penjara 10 bulan. Dan Nizam juga akan berada di bawah pengawasan selama 2 tahun. Tapi guys, RM4,000 tu bukanlah untuk satu pertuduhan. Ada 2 pertuduhan macam yang saya cakap tadi. Yang pertuduhan pertama adalah memiliki dadah dalam RM2,000 atau 5 bulan penjara kalau gagal membayar denda. Dan pertuduhan kedua adalah penyalahgunaan dadah. Itu denda dia adalah RM2,000 atau penjara 5 bulan andai kata gagal membayar denda. Jadi bila dikombainkan tu yang jadi RM4,000 tu. Jadi penghujungnya Nizam menjelaskan bayaran sebanyak RM4,000 untuk denda yang telah pun dikenakan kepadanya lah. Jadi itulah dia cerita yang sis nak bawakan kepada anda semua. Ingat ya guys, jangan dekati dadah. Jauhi dadah, dekatilah Boom Malaysia. Gitu. Jadi macam biasa, sis nak ingatkan kepada anda semua untuk follow Boom Malaysia di semua media platform. Kita ada Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Lepas tu, dah tengok video ni sampai habis, like, komen dan share video ini. Dan subscribe YouTube Boom Malaysia serta turn on notification supaya you guys akan dapat notifikasi setiap kali kami post video baru mengenai berita-berita menarik di dalam Malaysia dan juga luar Malaysia. Sampai di sini sahaja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang bersama dengan saya Cema Yorobun di Boom Expose. Bye bye. Annyeong.